Kalau yang ni R36H versi yang lama, yang ini R36H Pro Max. Design dia lagi baru daripada yang ini. Dia pakai Linux system, skrin dia 42 inci, bateri 3000 mAh. Korang akan dapat dia punya konsol. Saya tak sure seller lain ada jual tak sekali dengan dia punya screen protector, tapi kalau korang ambil yang dekat link saya bagi ni, dia dibagi provide dengan screen protector dan juga kit untuk pasang. Ini warna yang saya ambil, warna hitam. Versi upgrade ni lagi solid guys dekat tangan. Belakang dia, design dia memang cantik. Dia ada ergonomic design. Kalau korang boleh tengok, dia ada melengkuk. So bila korang pegang tu, dia akan ikut bentuk pegangan korang lah, ikut korang punya grip. Memang sedap yang ni. Dia punya appearance pun dah baru guys. Korang tengok dia punya tim. Tim ni cuma ada dekat R36H Pro Max je tau. Dalam ni ada all game dia 18,000. Kalau kita masuk dalam kan, dia ada banyak lagi list-list lah. Korang boleh tengok. Ini antara list yang available dekat satu-satu emulator. Ni kita back balik, kita boleh pilih lagi kategori-kategori yang lain lah, macam yang lama-lama tu juga. So kalau korang nak beli, harga dia korang boleh tengok promo dekat beg kuning tu. Korang boleh check out sekarang, takut nanti harga dia jadi lagi mahal.